Tiba-tiba tadi yang you dah letak tadi, saiz ni tadi 250 kali 700. So JKR dia tengoklah konsultan A ni tadi, dia kata, korang punya beam ni besar sangat lah 250 700. Tak boleh. Kecilkan. Cuba tengok balik semula. Kita tengok, ni team value management lah, tengok too big lah you punya beam ni. Ni boleh sampai berapa bangunan naik ni, berapa tingkat bangunan, berapa load boleh. So kecilkan. You look into another option, cari value engineering. So konsultan dia masuk balik semula, buat analisis, dia kecilkan pula saiz ni, kan? Faham? Dia masukkan tadi berapa? 250, dia letak 200. Lepas tu depth ni tadi tengok 700, dia set lah pula 600. So tarik balik semula geng, daripada 250 dia dah jadi 200, daripada 700 dia jadi 600. Bila dah buat macam ni, dan akhirnya bila run balik semula, you akan dapat dapat new size of the beam.